Mana kata dah sampai? Tak nampak pun mata hidung. Ni dari mana bang? Saya daripada Sungai Petani. Jauh juga. By the way, saya Razi bang. Oh, Razi. Ha. Ni nak panggil apa ni? Panggil je G bang. Oh, G. Oh, sedap nama tu. Syat. Biasa je bang. Abang nama apa? By the way, saya Dr. Fikri. Oh, doktor. Doktor datang Ipoh ni buat apa? Jalan-jalan ke? Adalah. Saya ada event di Keserina. Ada convention. Patutlah pakai smart-smart. Ada convention. Convention apa tu doktor? Oh, convention home. Home? Company kontraktor ke doktor? Tak adalah. Ini home maths terapi. Kita panggil senang terapi matematik. Pernah dengar? Home maths terapi? Oh, tak pernah dengar lah pula doktor. Home maths terapi ni business education. Dia specialize matematik lah. Menarik juga doktor. Boleh ceritakan kat saya tak? Abang beruntung jumpa saya hari ni. Let me tell you the story. Abang tengok ni. Ini kisah satu legasi. Kisah sebuah kejayaan yang bermula dengan jiwa untuk mendidik, lalu merintis langkah demi langkah, tahun demi tahun. Selamat datang ke Home Maths Therapy. Ini kisah kami. Bermula pada tahun 2012 dengan satu idea untuk menyediakan pendekatan pembelajaran matematik yang lebih tersusun dan berkesan, lahirlah kaedah terapi matematik. Kaedah inilah yang menjadi tunjang kepada gerakan perniagaan berasaskan pendidikan yang hari ini dikenali sebagai Home Maths Therapy. Sejak penubuhannya, Home Maths Therapy semakin dikenali dan menerima permintaan berterusan dari setiap pelosok negeri, yang akhirnya membawa kepada pengiktirafan pada tahun 2019 sebagai sebuah franchise pendidikan berdaftar. Pengiktirafan ini membuka lembaran baharu, menempatkan Home sebagai sebuah institusi pendidikan dan perniagaan yang sistematik dan dipercayai. Dari sebuah pusat yang sederhana, rangkaian Home kini menjangkau lebih 200 cawangan di seluruh Malaysia, malah mula menapak di pasaran antarabangsa. Dengan model pembelajaran yang merangkumi kelas individu serta kumpulan kecil, dijalankan secara bersemuka mahupun atas talian, Home memastikan setiap pelajar mendapat pengalaman pembelajaran yang fleksibel dan sesuai dengan keperluan mereka. Keberkesanan model inilah yang mendorong pertumbuhan Home yang kemudiannya diperkukuh melalui sistem franchise yang berstruktur dan komprehensif. Selain itu, komitmen dan keberkesanan ini turut mendapat pengiktirafan di peringkat nasional apabila pada tahun 2024 Home menerima anugerah franchise dan franchisor terbaik di Malaysia, sekaligus meneguhkan kedudukannya sebagai model pendidikan dan perniagaan yang unggul. Komitmen membangunkan jaringan ini turut diterjemahkan melalui penganjuran Convention Home pada setiap tahun sebagai wadah rasmi yang menyatukan franchisee dari seluruh negara. Dalam kesempatan itu, Home turut meraihkan kecemerlangan melalui Home Excellence Awards, pengiktirafan berprestij kepada franchisee dan pendidik yang konsisten melaksanakan standard tertinggi dalam pendidikan dan perniagaan. Usaha Home juga tidak hanya tertumpu kepada perniagaan, malah dizahirkan melalui inisiatif tanggungjawab sosial di bawah platform Home Cakna
dengan 5 cabang utama: pendidikan, kelestarian alam sekitar, bantuan kemanusiaan, kesihatan, dan keusahawanan. Gerakan ini memperkukuh peranan HOME sebagai organisasi yang cakna terhadap komuniti demi membina generasi masa depan yang lebih mampan. Hari ini, HOME berdiri sebagai sebuah institusi pendidikan dan perniagaan yang diyakini membina legasi, memperkukuh komuniti, dan menyediakan penyelesaian pendidikan yang relevan untuk masa depan. Home Maths Therapy memberi makna, membugar bakti. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Ridauddin Abdul Aziz bersama rakan penyampai. Dan saya Nur Syahira Muhammad Nur. Teruskan bersama kami dalam liputan khas Convention Home 2025. Tahun lalu, Convention Home mencatat sejarah apabila menghimpunkan lebih 250 peserta dalam suasana penuh semangat. Tahun ini sekali lagi di Kashwarina Meru Ipoh, Convention Home 2025 jangka tampil lebih besar, lebih meriah dan berwajah futuristik. Setakat ini, lebih 300 peserta dari seluruh negara telah mengesahkan penyertaan dan bakal berhimpun dalam sebuah convention yang menjadi simbol kebersamaan. Seperti tahun sebelumnya, suasana di dalam dewan dijangka agak dingin. Para peserta disaran membawa jaket atau baju sejuk demi keselesaan sepanjang acara. Bagi keselesaan peserta, kemudahan asas turut disediakan. Tandas terletak berhampiran kaunter hotel, manakala di ruang lega, kopi dan snack ringan disediakan bagi memastikan peserta kekal bertenaga sepanjang program. Dengan pengalaman tahun lalu sebagai panduan, Convention Home 2025 diyakini hadir lebih bermakna. Ia bukan sekadar acara tahunan, tetapi wadah untuk kita melangkah bersama ke masa depan pendidikan. Teruskan bersama kami di Convention Home 2025, Memberi makna, membugar bakti. salam hormat dan enjoy the show. So, macam mana nak join? Boleh nak join, tak ada masalah. Jawab psikometrik dulu. Tahu? Alright. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak kena jawab psikometrik. Okey lah kot. Doktor tadi dah bayar ke? Doktor, belum bayar.